Antara bahan yang digunakan oleh Rasulullah untuk merawat pesakit ialah bahan yang masin dan masam, garam dan cuka. Misalnya Rasulullah pernah mengubat orang yang disengat oleh kalajengking, kaki itu direndam dengan air yang dibubuh garam dan cuka untuk menghilangkan bisa. Jadi salah satu obatnya untuk menakutkan jin dan syaitan itu ialah cuka yang disebatikan dengan garam. Ambillah cuka itu, taruh dalam mangkuk, masukkan garam halus. Macam mana cara guna? Tengoklah keadaan pesakit. Contohnya lah baru-baru ini ada seorang ibu telefon saya. Dia kata, "Ustaz, mak saya ini badannya bila saya pegang panas sangat, seluruh badan panas sangat. Tapi mak saya rasa sejuk sangat. Si mak ni rasa sangat sejuk. Si anak pegang badan sangat panas. Macam mana nak buat, Ustaz? Dalam rumah awak ada cuka? Ada garam? Ada. Ambil cuka, taruh dalam mangkuk, masukkan garam, sebatikan, sapu seluruh badan mak. Jadi dibuatlah. Bila dia sapu saja seluruh badan, hilang panas badan, hilang rasa sejuk. Apa sebab, tuan-tuan? Karena yang masam, yang masin itu sangat ditakuti oleh jin dan syaitan. Ini pun salah satu obat. Sebab itu tadi, kalau kena santan, minumlah tadi garam dengan air limau. Tapi kalau racun lain, racun itu dah lain. Kalau racun itu biasanya, kerana racun ni asid, maka tak boleh dengan garam, dengan limau. Biasanya ialah dengan air kelapa. Kerana air kelapa itu mengandungi bahan yang berlawanan dengan asid alkaline. Ini dalam sains, orang sains tahulah.